Selalu berat sebelah. Polis berat sebelah, polis berat sebelah. You know polis buat apa? Ini isu perkauman. Tapi ini dalam episod ini ya, saya tengok satu mangsa adalah you tahu siapa? PDR. Saya selalu tak backing polis tau. Tapi saya dalam isu ni saya kesian polis. Pasal itu apa? Bila Tamrin first dia roboh koil di Rawang itu, semua orang cakap mengapa tak tangkap dia, mengapa polis tangkap dia. Tapi orang Melayu cakap, cepat-cepatnya polis tangkap. Tengok orang Islam kalau cepat tangkap. Benda orang Hindu buat tak tangkap. Lepas tu bila pijak Quran, polis tangkap juga. Orang India cakap, kalau orang India cepat dia tangkap, kalau orang Melayu tak. Lambat. So bagi saya, kalau polis dua-dua pun lambat tangkap, polis itu neutral lah. So kadang-kadang ni, dan sekarang ni saya tengok di grup-grup orang Melayu buat report polis. Orang India boleh cakap tengok orang Melayu semua banyak buat report, kita pun buat report polis. Dia buat banyak report polis, dia buat banyak report polis. Akhirnya polis nasihat apa? Isu jenayah, betul-betul punya isu jenayah, siapa nasihat? Betul. Kesian polis. So saya minta lah, fair lah, no? Kita kadang-kadang ni terlalu banyak. Selalu, berat sebelah. Polis berat sebelah, polis berat sebelah. You know polis buat apa? Ini isu perkauman. Saya macam tengah cakap dengan OCPD pula sekarang. Jarang-jarang kita tengok rare dalam episod kan ini boleh tengok Arun membela polis.